Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak murid saya yang saya kasihi sekalian. Hari ini kita bertemu lagi dalam siri perkongsian tips menjawab soalan UASA Sains. Hari ini kita teruskan dengan bagaimana untuk menjawab bahagian C. Bahagian yang memang sangat mencabar, bahagian yang memang susah. Namun begitu, jangan risau. Hari ini Cikgu Zailani akan berikan tips-tips mudah dan menarik untuk menyelesaikan bahagian C. Bahagian C ini ada 4 soalan dan ia membawa markah yang paling banyak iaitu 32 markah. Okey, untuk siri ini, cikgu akan kongsikan bahagian C untuk soalan yang pertama. Soalan yang pertama ini, dia menguji konstruk mengawal pemboleh ubah, 2 markah beraras rendah, mentafsir data, mengeksperimen dan meramal. Kesemuanya, soalan nombor 1 ni pecahannya sebanyak 6 markah. Dan dia beraras rendah 2 markah, sederhana 2 markah dan tinggi 2 markah. Soalan nombor 1 bahagian C ini kita bincang hari ini iaitu mengenal pasti pemboleh ubah. Apa dia pemboleh ubah? Pemboleh ubah inilah yang paling penting untuk kita menyelesaikan soalan-soalan seterusnya iaitu mengeksperimen, menginferen dan meramal serta membuat hipotesis. Okey, apa dia pemboleh ubah dan bagaimana cara-cara untuk mencari pemboleh ubah? Ini tips berguna daripada saya. Pertama, baca soalan dan perhatikan gambar rajah. Yang kedua, gariskan perkataan-perkataan berikut. Kalau ada, pilih di antaranya. Sama, kekal, tetap, berbeza, berlainan, diperhatikan, dikaji, diukur dan direkod. Ingat perkataan-perkataan ini. Kalau ada, gariskan. Okey, yang ketiga, berdasarkan soalan-soalan kenal pasti jenis pemboleh ubah. Okey, berdasarkan perkataan yang kita gariskan tadi, kita dapat kenal pasti 3 pemboleh ubah yang berikut. Pertama, pemboleh ubah yang dimanipulasi. Pemboleh ubah yang dimanipulasi kebiasaannya ialah kata kuncinya ialah berbeza atau berlainan. Manakala pemboleh ubah yang bergerak balas, kebiasaannya, perkataannya, kata kuncinya ialah diperhatikan, dikaji, diukur atau direkod. Manakala pemboleh ubah yang dimalar, kebiasaannya, kata kuncinya ialah yang sama ataupun kekal ataupun tetap. Itu adalah untuk mencari pemboleh ubah sekiranya ada perkataan ataupun ada kenyataan. Namun demikian, sekiranya terdapat jadual seperti yang berikut, ini lebih mudah. Kalau jadual dia bentuk seperti di atas ini, maka kebiasaannya pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah seperti berikut. Kalau atas dengan bawah, pemboleh ubah yang dimanipulasi kebiasaannya sebelah atas. Dan kalau kiri dengan kanan, jadualnya, kebiasaannya pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah sebelah kiri. Okey, sekiranya ada graf atau carta palang, kebiasaannya pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah bahagian bawah. Pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah bahagian bawah. Manakala pemboleh ubah yang bergerak balas, jika jadual seperti yang ditunjukkan di dalam gambar sebelah ni, okey, kebiasaannya jadual atas dengan bawah, pemboleh ubah yang bergerak balas ialah sebelah bawah, manakala
kiri kanan, jadual kiri kanan, kebiasaannya pemboleh ubah yang bergerak balas ialah sebelah kanan. Dan pemboleh ubah ataupun pemboleh ubah bergerak balas untuk carta palang atau graf, kebiasaannya yang tegak berdiri. Kebiasaannya. Itu adalah satu perkara yang kena ingat kerana ia sangat memudahkan anda. Di dalam mencari pemboleh ubah ini, kita kena pastikan bahawa pemboleh ubah yang kita catat mestilah sekurang-kurangnya 2 patah perkataan. Dia mesti ada parameter dan mesti ada objeknya. Contoh-contoh parameter. Ini contoh-contoh parameter. Boleh lihat dekat sebelah ni. Okey, contoh parameter ialah isi padu, masa, panjang, suhu, kuantiti dan sebagainya. Manakala contoh-contoh objek ialah seperti air yang tinggal, ais yang melebur, anak ayam, itu adalah semua adalah contoh-contoh objek. Untuk menulis pemboleh ubah sekurang-kurangnya mesti ada 2 patah perkataan, iaitu ada parameter dan ada objek. Di sebelah ini ada satu gambar, iaitu daun kecil dan daun besar. Okey, mesti ada parameter dan mesti ada objek. Okey, apa pemboleh ubahnya? Ya, betul. Saiz daun. Di sebelah ni ada roti dengan tompok-tompok hitam. Okey, mesti ada parameter dan mesti ada objek. Keadaan kulat roti. Betul. Okey, gambar di sebelah seterusnya. Okey, ada 3 bunga. Bunga raya, bunga mawar dan bunga matahari. Kesemuanya bunga. Jadi apakah pemboleh ubahnya? Ingat, mesti ada sekurang-kurangnya 2 patah perkataan. Mesti ada parameter dan mesti ada objek. Jenis bunga. Okey, anak-anak murid saya semua, cikgu ada berikan soalan untuk mencari pemboleh ubah. Okey, anda boleh klik download daripada ruangan description dan cuba selesaikan. Sifat objek yang kita kenal pasti, contohnya kalau ada botol besar, botol kecil. Apakah pemboleh ubah yang paling bersesuaian? Sekurang-kurangnya 2 patah perkataan. Okey, kalau 200 gram gula dan 300 gram gula, apakah pemboleh ubah yang bersesuaian? Okey, kita teruskan perbincangan kita dengan menjawab soalan-soalan yang berkaitan mencari pemboleh ubah. Okey, jika ada soalan seperti berikut, jadual di bawah menunjukkan satu pemerhatian tentang seorang petani. Jadi, di sini ada jadual. Bila ada jadual, macam Cikgu Zailani beritahu tadi, petuanya ialah kalau atas dengan bawah, kebiasaannya. Kebiasaannya yang sebelah atas ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Ataupun di sebelah bawahnya kebiasaannya ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Tuliskan PM. PM untuk pemboleh ubah dimanipulasi, PB untuk pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi, tuliskan jawapannya. Apa dia? Ya, betul. Bilangan ulat beluncas. Dan nyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas. Jawapannya ialah bilangan daun. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey. Kita lihat. Baca soalannya terlebih dahulu. Okey, kemudian baca kenyataan di atas, fahamkan dan kita lihat pada jadual. Okey, jadualnya ada bahagian kiri dan bahagian kanan. Seperti cikgu beritahu tadi, petuanya kalau sebelah kanan dan sebelah kiri, kebiasaannya sebelah kiri ialah pemboleh ubah dimanipulasi.
kita tuliskan PM, singkatan untuk pemboleh ubah yang dimanipulasi. Dan PB, singkatan untuk pemboleh ubah bergerak balas. Nyatakan dua maklumat yang perlu dikumpul dalam penyiasatan ini. Nyatakan dua maklumat. Kebiasaannya, maklumat yang diminta ialah pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Pertama, masa. Cukup ke masa? Tak. Sekurang-kurangnya dua patah perkataan. Jadi, anak-anak murid saya boleh tuliskan masa penyiasatan. Okey, seterusnya, suhu air. Okey, suhu air. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya mencari pemboleh ubah, iaitu soalan, okey, kita perhatikan soalan di sebelah. Rajah 7 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan tentang pertumbuhan anak pokok di dalam bekas X dan Y. Okey. Kesemua anak pokok dalam bekas X dan Y dikekalkan dengan jumlah keperluan asas yang sama selama sebulan. Okey. A. Nombor 1. Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang dibezakan? Manipulasi ialah dibezakan antara bekas X dengan bekas Y. Okey, kita dapat lihat, kita dapat perhatikan yang dibezakan ialah jarak anak pokok. Okey. 2. Nyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas. Apakah yang kita kaji? Apakah yang kita siasat dalam eksperimen ini? Dia ada nyatakan dekat atas tu. Ada nyatakan dekat kenyataan dekat atas. Penyiasatan yang dijalankan tentang pertumbuhan anak pokok. Jadi, yang dikaji ialah pertumbuhan anak pokok. Soalan seterusnya iaitu eksperimen pengaratan bahan. Mari kita lihat apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi, yang dibezakan dalam eksperimen ini. Eksperimen ini mengkaji tentang klip kertas akan berkarat ataupun tidak. Bahagian klip kertas tu dimasukkan ke dalam tabung uji. Dia ada air dan udara. Ada udara sahaja. Okey. Kemudian pada bahagian B, tabung uji B, klip kertas tetapi di dalamnya ada kalsium klorida kontang. Anak-anak murid semua tentu masih ingat apakah kegunaan kalsium klorida kontang? Ya, kalsium klorida kontang kegunaannya untuk menghalang kehadiran air. Jadi, apakah yang dimanipulasi, yang dibezakan? Tabung uji A ada air dan udara, tabung uji B tak ada air dan udara. Jadi, pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah, itu jawapannya. Dan apakah pemboleh ubah yang bergerak balas? Eksperimen kita mengkaji tentang, sekurang-kurangnya dua patah perkataan, kena ada objek, kena ada parameternya. Keadaan klip kertas. Okey, Alhamdulillah selesai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Kita bincang soalan nombor 1 bahagian C. Okey, sebenarnya soalan nombor 1 bahagian C belum habis lagi. Kita akan sambung besok untuk siri yang seterusnya. Saya doakan semoga anda semua sihat, sejahtera di samping keluarga dan tugas-tugasan harian. Jumpa lagi. Bye.